Hai guys, korang nak tahu tak video kali ni Maira akan merokai satu festival besar ni tau, iaitu Luna Wonderland. Festival ni merupakan pameran seni cahaya yang dibina khas untuk mempromosikan pelancongan malam. Festival ni juga dianjurkan sebagai salah satu usaha untuk menghidupkan kawasan rekreasi waktu malam. Korang nak tahu tak, kawasan warna-warni ni menggunakan LED berkuasa rendah tau, tapi sangat terang. Teknologi LED ni lebih jimat tenaga dan lebih selamat untuk kawasan awam sebab ia tak panas walaupun menyala lama. Dekorasi macam patung dan bentuk-bentuk 3D ni biasanya diperbuat daripada rangka besi ringan yang dibalut light strip. Caranya membuatkan ia nampak besar tapi sebenarnya sangat ringan dan mudah dipasang serta dibuka. Bahagian simbol bulan ni bukanlah sekadar dekorasi je tau. Kalau korang nak tahu, dalam festival lampu antarabangsa, simbol-simbol ni semua menggunakan untuk menarik pengunjung yang suka bergambar. Selalunya tempat ni direka sebagai lokasi mesra keluarga. Sebabnya laluan dia rata, pencahayaan dia terang dan banyak ruang terbuka. Kalau korang nak tahu, ini merupakan satu standard yang biasanya digunakan dalam taman tema sementara agar semua orang boleh menikmati tanpa rasa sempit dan tidak selesa. Sepanjang jalan ni memang dipenuhi dengan bentuk bulan-bulan tau. Ini lebih menggambarkan kita berada di dunia fantasi. Lampu-lampu ni memang penuh tau. Sepanjang jalan, rumput di pokok dipenuhi dengan lampu kecil-kecil ni tau. Dan bentuk-bentuk 3D ni pun menarik. Kalau korang nak tahu, laluan terowong cahaya macam ni biasanya digunakan dalam festival lampu di negara Jepun dan Korea tau. Salah satu sebab adalah untuk memberi ilusi ruang yang lebih panjang dan mood yang lebih baik. Sebab tu bila kita masuk je, rasa macam masuk dunia fantasi. Kalau korang nak tahu, kawasan tengah yang lapang ni sebenarnya direka untuk beri pengunjung perspektif keseluruhan festival ni tau. Dalam festival lampu ni, ruang macam ni lah dipanggil Open Viewing Zone supaya pengunjung dapat lihat skala penuh keseluruhan pameran. Dan dalam festival ni juga, diorang menyediakan satu haiwan yang merupakan satu kegemaran kanak-kanak tau, iaitu dinosaur. Selain dinosaur, banyak juga patung-patung lampu yang merupakan kegemaran kanak-kanak tau. Saiz dia besar-besar. Spot macam ni lah selalu ada kat kawasan-kawasan macam ni. Macam cahaya tu tak terlalu direct sangat, sebab bila tangkap gambar, muka kita tu nampak lembut dan glow. Konsep ni macam dekat studio lighting lah. Kalau korang nak tahu, bila dah sampai kat kawasan ni, ini adalah spot Maira paling suka. Sebab apa? Dia keluarkan satu semburan air daripada bawah tau. Semburan air tu smooth je. Bila berlaku semburan air ni, nampak macam asap-asap tau. Dan lampu-lampu sepanjang kita jalan ni, dia bergerak. Tambah pula dengan lampu-lampu setiap pokok tu. Memang rasa lain lah bila dah sampai dekat sini. Kalau korang nak tahu, Maira sebenarnya dah penat berjalan tau, sebab betapa panjangnya dan besar festival lampu ni. And part ni pun Maira suka juga sebab bentuk love dan dipenuhi dengan warna pink tau. Sangat cantik. Dan bila sampai dia dekat jabatan kecil ni, Maira boleh tahu betapa panjangnya Maira berjalan daripada mula tadi. Korang jangan risau bila korang dah masuk je kat sini. Korang nak duduk berapa lama pun duduk je lah. Tak ada had masa pun.
Kalau korang nak tahu, ini menggambarkan seperti padi-padi tau. Cantik sangat. Kombinasi dengan kuning terang dan kuning pudar. Dan spot paling best sekali bila kita dah berjalan satu pusingan tu dan terakhir kita akan naik satu jabatan tinggi ni. Kat situ memang sangat cantik guys. Dan korang akan nampak dekat sebelah tepi ni obor-obor dekat kawasan pokok ni tau. Cantik sangat. Kat sini kita akan dapat pemandangan dari atas tau. Dan bagi Maira, festival pameran lampu ni sangat-sangat berbaloi tau. Bukan setakat tu je, dia memberi satu rasa yang berbeza. Kat sini boleh masuk bukan kanak-kanak je tau, semua umur. Tak kira budak kecil ke, dah dewasa ke, warga tua, semua boleh menikmati. Dan setakat itulah video kali ni. Maira harap korang sangat menikmati dan jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, tekan button like dan tekan button loceng. Saya Maira Singh. Bye-bye.